episod 4/26. Waktu sekarang 11 malam. Menuju ke Cameron Highland. Plan yang terjah. Tiba-tiba rasa nak jalan, barang semua dah ada, start kereta, kita gerak. So maybe akan berhenti masjid lodging sebab dah lama ke tak tidur masjid lodging ni. Tapi kalau penuh, saya cuba tengok masjid Kampung Raja. (12.30) ngam saya sampai dekat masjid lodging ni. Tapi saya dapat rasakan perbezaan dia tak macam dulu. Dulu kalau kita sampai sini dia meriah. Malam minggu ramai orang. Mungkin sejak ada signboard tak boleh pasang khemah, tak boleh lepak ni, orang menjauhi kawasan ni kot. Okay, itu yang dia orang nak. Campsite atas tu adalah orang. Saya pun mungkin tak lepak ni kot. Saya bergerak ke Tanah Rata tengok. Akhirnya saya buat keputusan untuk lepak tempat favourite saya lah. Hujan tintik lah, ngam-ngam pas sampai pasang. Ok lah, ngantuk dah ni. Besok je lah sembang. Selamat pagi Malaysia. Ok, malam tadi saya sampai dalam 1:30 kat sini. Hujan, so kelang kabut sikit setup. Dan saya tengok ke atas tu dah ramai ada orang camping. So maklumat dia adalah siapa sampai dia dulu, harga RM20. Saya lepak tu kat ujung. Dekat wakaf tu dah ada kerusi, tak boleh duduk. Sama macam Bukit Fraser hari tu. Sini dia tak ada apa, anda untuk lain sejuk. Cuma yang bestnya dekat Masjid Abu Bakar ni, anda boleh jalan kaki ke sana untuk cari makan. Tinggallah campsite ni, saya rasa insyaAllah selamat. Tu masjid pun tandas semua tak ada. Tandas kat atas tu, anda kena turun tangga ni untuk pergi ke tandas. Siapa yang berminat, datanglah awal. Yang terbaik macam lepas Jumaat ke, terbaik lah. Tapi kalau kata tempat ni penuh, anda kena ada plan B lah untuk pergi ke mana. Sebab dia tak ada booking. Saya dah tanya kat bawah tadi, siapa cepat dia dapat. First come first serve. Berapa tapak ada? Dia kata 8, tapi saya tengok macam ada orang kemah besar dia makan lebih kot. Saya pun nak lepak dulu, rehat-rehat. Mungkin 9-10 lebih baru saya turun pergi cari makan. Kita sambung layan sejuk ni. Ni sedikit maklumat . Sebab dah ada tapak, so tak dibenarkan lah macam dulu-dulu orang duk buat kemah atas parking ni. Bagi orang yang ada masalah lutut, kalau 10 kali naik turun tangga ni penat jugalah. Sebab sana pun kena tangga juga daripada campsite. Lepas tu nak turun tangga, nak naik balik 2 kali tangga. Tapi apa, tak tahulah kalau mungkin masjid akan datang dia nak buat toilet kat atas ke. Tapi saya tak rasa macam tu lah, modal besar sangat. Saya dah siap kemas, dah turun. Saya tanya abang tu, dia kata parking kereta tak bayar lah. Tapi kalau anda nak bagi kelas, ambil dia QR code kat situ, bagi je lah kan, kelas. Bagi pun pihak masjid dapat. Saya last datang sini bulan 11, masa tu ini tengah
tengah buat. Dan belum ada dibuka lagi lah. Sekarang ni saya dapat pesan dia dah buka. Dan tak silap saya ada plug point kat situ. Dah perlu extension, saya rasa 5 meter pun dah cukup. 5-10 meter lah selamat. So, saya tak pasti dalam semua. Ya betul. Di belakang kemah semua ada plug point. Untuk masak nasi ni senang lah. Saya nak pergi makan, saya selalu tak buat video datang Cameron Island ni. Sebab dalam setahun kadang 5, 6, 8 kali kot saya naik atas ni. Sekadar singgah, sekadar apa tu lain cerita lah. Tapi kali ni memang bila kita stres di atas sini lah. Tak apa nak tidur je pun kan. Dari sejuk syok tu. Malam tadi 18, 17 Celsius. Jom kita cek makan di sekitar Opah, Strawberry, Abang Strawberry, Ali Badri. Tapi saya suka satu kedai tu lah, kedai favourite saya. Ni bukan iklan eh. Saya suka kedai tu. Okey. Bila lama tak datang, jambatan ni pun dah siap dah. Ke jambatan gantung ni ada lagi ni. Aku nak lalu-lalu lah. Boleh je nak bergambar. Yalah, lepas makan saya fikir ni mana pergi awal lagi ni. Baru pukul 9 lebih ke. Lepas makan ni saya fikirlah mana nak pergi. Pilihlah kedai mana yang anda suka. Yang berkenan di hati, kena dengan tekak. Waktu cuti kahwin ni, bukan cuti kahwin maksud saya, kalau cuti tu Jumaat, Sabtu, Ahad atau Sabtu, Ahad, Isnin lah, memang ramai orang. Ni belum lagi ni, kejap you on check out, tengoklah jam lah beratur kita. Okey, saya nak makan.